Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Ramadan Karim. Tuan-tuan dan puan-puan penonton webinar sekalian. Selamat datang ke siri webinar 30 minit keberkatan Ramadan. Kali ini anjuran Institut Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun ISWAJ UTHM dengan kerjasama Pertuan Padan Negeri Johor. Webinar Ramadan ini merupakan satu wadah ilmu dalam menyampaikan pengetahuan dan pemahaman dalam konteks halalan thayyiban dan suasana bulan Ramadan Al-Mubarak. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cik Zamri bin Abdul Rahman. Saya adalah Penguruh Besar PPK Seri Medan. Dan untuk program pada pagi ini, izinkan saya memberi sedikit latar belakang mengenai PPK Seri Medan ataupun nama penuhnya adalah Pertubuhan Peladang Kawasan Seri Medan, di mana kawasan Seri Medan ini adalah di bawah daerah Batu Pahat. Okey. Untuk pengenalan PPK Seri Medan ni, izinkan saya memberi maklumat sedikit lah tentang Pertubuhan Kawasan Seri Medan ni, di mana Seri Medan ni sebenarnya yang saya maklumkan tadi berada dalam kawasan daerah Batu Pahat, di mana kawasan pengendalian PPK Seri Medan ni ada dua mukim, iaitu Mukim Seri Medan, Mukim 18 dan juga Mukim Ceah Baru. Okey, tuan-tuan dan puan, PPK Seri Medan ni adalah terdiri daripada ahli-ahli pertubuhan peladang, di mana ahli yang menjadi pertubuhan peladang ni di kawasan Seri Medan adalah seramai 5,153 orang, di mana pejabat kami adalah beralamat di lot 8384 Jalan Pasir ataupun Jalan Parit Haji Arif 83400 Batu Pahat, Johor. Dan izinkan saya memberi makluman sedikit mengenai modal saham yang dimiliki oleh ahli-ahli pertubuhan peladang, di mana seramai 5,153 orang telah memiliki saham di pejabat pertubuhan peladang Kawasan Seri Medan sebanyak RM1,873,202. Dan juga untuk makluman, daripada jumlah ahli 5,153 orang, terdapat 38 buah unit ahli, di mana unit ahli ini terdiri daripada 3,000 orang ahli lelaki dan juga 2,153 orang ahli wanita. Okey. Saya nak maklumkan juga tentang carta ataupun organisasi Pertubuhan Peladang Kawasan Seri Medan, di mana terdapat dua struktur organisasi yang dikendalikan. Yang pertama, struktur organisasi terdiri daripada ahli jemaah pengarah PPK seramai 11 orang yang diketuai oleh pengurusi ahli jemaah pengarah. Dan yang kedua, barisan kaki tangan yang diketuai oleh saya sendirilah selaku Penguruh Besar di Pertubuhan Peladang. Dan izinkan juga saya memaklumkan tentang aktiviti Pertubuhan Peladang di kawasan Seri Medan ni. So, itu untuk makluman yang pertama,
aktiviti pemasaran kelapa sawit, di mana kami membeli buah-buah tanah segar daripada ahli-ahli Tuan Padang dan kami mengumpul dan kami menghantar ke kilang. Yang kedua, kami juga ada aktiviti menguruskan tanah-tanah ahli, di mana ahli-ahli yang tidak mampu untuk menguruskan tanah-tanah hasil untuk tanaman kelapa sawit, anggota ataupun ahli PBK menyerahkan kepada Tuan Padang untuk menguruskan. Dan kami juga ada aktiviti membuat simpanan ahli dan juga ada aktiviti kredit kepada ahli, di mana ahli boleh membuat kredit kat PBK. Begitu juga kami ada kedai runcit Peladamat, di mana Peladamat tu kami memasarkan segala keperluan harian termasuk barang-barang runcit dan keperluan seperti ayam, daging dan juga barang-barang frozen. Seterusnya kami juga ada kedai input pertanian, di mana kami ada baja dan racun. Seterusnya saya nak fokus pada projek kami lah, projek ternakan biri-biri, tuan-tuan dan puan. Jadi untuk projek ternakan biri-biri sudah tentulah kami untuk pematuhan halal. Jadi untuk pematuhan halal kami ada ternakan biri-biri. Untuk maklumat tuan-tuan, kalau siapa yang biasa datang ke PPK Seri Medan, projek kami adalah di Desa Penyayang Seri Medan. Jadi ke atas tu kami ada ternakan biri-biri, di mana kami ada dua projek utama lah. Yang pertama sudah tentu ternakan biri-biri. Yang kedua kami ada pusat sembelihan, dan yang seterusnya kami ada produk itu kambing perap. Jadi apa yang saya nak cerita pada pagi ni adalah tentang kambing perap. Sudah tentu kambing perap ni untuk tujuan pemasaran perap ni sudah tentulah ada kaitan dengan halal. Jadi untuk halal ni kita sedia maklumlah, kena mematuhi segala apa yang perlulah ataupun segala tuntutan halal. Sebenarnya kita sedia maklum, walaupun kita tahu produk Muslim ni halal dan bukan kita kata setakat halal macam tu, dia mesti mematuhi semua sekali segala termasuk aktiviti dan juga lain-lain. Contoh kita tahu orang Islam dari segi contoh macam kami projek ternakan biri-biri, kami sembelih memang sembelih secara halal, di mana tukar sembelihnya memanglah kita orang Islam. Dan sudah tentu projek ternakan biri-biri kami dan juga pusat sembelih kami mempunyai tukang sembelih yang ada CJ tauliah. Kami ada 2 orang yang dapat tauliah sembelih. Jadi tidak ragu lagi lah tentang kami punya projek. Dan seterusnya bukan setakat kita kata sembelih saja, termasuk lain-lain dari segi bangunan, suatu bangunan prasarana dan juga dari segi kebersihan dan juga peralatan. Dan kalau kita menyentuh tentang produk Muslim, produk Islam, sudah tentu kita kena fikir juga macam PPK Seri Medan ni, kita ada projek perap, kami perap, walaupun kami keluarkan kami perap, tapi sudah tentu untuk ke arah halal tu kena pastikanlah, kalau pada pandangan saya kena pastikan
Pertama, satu, sumber-sumber bahan mentahnya pun mesti halal. Termasuklah produk perap ni dia banyak rempah, ada juga sos dan juga lain-lain. Sudah tentu kami beli tempat sumber yang halal dan sudah pastinya kita mesti ada sijil halal pada produknya. Dan juga termasuk juga untuk halal ni, untuk produk ni kita kena ambil kira juga tentang kebersihan. Kebersihan juga peralatan yang digunakan, peralatan yang digunakan, dan juga persekitaran mesti bersih. Begitu juga pekerja-pekerja mesti berpakaian, mesti memakai pakaian yang bersih, di mana perlu memakai pakaian mengikut kaedah supaya tidak mencemar ataupun memberi masalah kepada produk. Contoh memakai pakaian seperti memakai sarung tangan dan juga lain-lain mesti bersih, kerana daripada situlah produk yang dikeluarkan akan baik. Okey. Seterusnya tentang lain-lain, kita sedia maklum untuk satu lagi, saya nak sharekan atau nak cerita tentang halal ni. Sudah tentu yang akhirnya mesti produknya mesti ada sijil halal, ada tandangan halal daripada JAKIM. Itu paling penting lah. Memang banyak juga dia punya syarat dan peraturan. Sebenarnya yang saya mulakan tadi bukan setakat kita berpakaian bersih, pekerja pakaian bersih, dan juga sumber-sumber bahan mentah mesti daripada sumber halal, dan juga perkara-perkara lain lah. Sebenarnya yang saya mulakan tadi, perlu produk ada pengesahan halal. Pengesahan halal ni mesti ada lagi dia punya tata cara. Dia mesti ada senarai-senarai yang perlulah untuk mendapatkan sijil halal ya. Jadi untuk mendapatkan sijil halal ni kena mematuhilah dia punya segala senarai-senarai yang perlu, dokumen-dokumen dan juga senarai yang perlu untuk mendapat sijil halal ni. Jadi macam kami, produk kami ni, kami pun berharap supaya akhirnya produk yang kami keluar ni dapat diiktiraf dan juga dapat logo halal. Semana yang saya maklumkan tadilah. Dan saya ingat perkongsian daripada saya itu saja. Semana yang saya maklumkan tadi, sebenarnya untuk projek apa-apalah, terutama sekali projek kami, produk kami, perap kambing, kami memerlukan sijil halal. Jadi saya kira itu saja daripada perkongsian daripada saya. Semoga kita bertemu kembali dalam sesi webinar seterusnya yang akan bersiaran di YouTube Iswatch UiTSM sehingga berakhir bulan Ramadan. Jadi dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.